saya Dr. Izzati. Jadi, anda baru sahaja menerima gigi palsu dari klinik kami. Pakai gigi palsu ini tak susah pun untuk dikendalikan. Anda perlu memakai gigi palsu sepanjang hari dan harus ditanggalkan pada waktu malam semasa tidur. Ini penting untuk memastikan gusi sihat dan tidak bengkak. Sebelum tidur, cuci gigi palsu dengan menggunakan berus gigi dan rendamkan ke dalam air semalaman. Jika menggunakan tablet pencuci yang boleh dibeli di farmasi, rendam gigi palsu di dalam air berisi tablet selama beberapa minit. Bilas dengan air bersih, kemudian rendamkan dalam air biasa. Menyesuaikan diri dengan gigi palsu mengambil sedikit masa. Jika terdapat luka ataupun ulcer pada awal pemakaian adalah perkara biasa. Tetapi jika ianya berlaku, berhenti memakai gigi palsu dahulu untuk mengelakkan luka menjadi lebih besar. Segera beritahu klinik anda untuk penyesuaian. Selepas makan, bilas segera gigi palsu dengan air bersih untuk menjaga kebersihan. Ini penting untuk menjaga gigi kekal yang ada dan mengelakkan gusi dari radang. Jika gigi jatuh dan patah ataupun tercabut, segeralah berjumpa dengan doktor gigi. Jangan cuba untuk membaikinya sendiri. Kami harap gigi palsu yang anda terima dapat meningkatkan keyakinan diri supaya anda boleh senyum dengan lebih yakin dan mengembalikan fungsi mengunyah. Itu sahaja dari saya. Bye!